Kita cepatkan sikit. Kemudian mereka ni buat kitab suci mereka ni pelbagai versi, pelbagai jenis. Kalau kita umat Islam, Quran kita satu saja. Quran kita satu saja, yang tu lah, yang dalam bahasa Arab tu. Yang tu lah Quran yang sebenar. Tapi kalau ikut orang-orang Kristian, Yahudi, kitab mereka yang asal tak tahu bagaimana. Yang ada cumalah tulisan-tulisan lama. Tulisan-tulisan lama ni pula dia sorok, tak boleh tengok. Dia punya padri yang besar-besar saja boleh tengok tulisan ni. Kemudian mereka terbitkan Bible dalam pelbagai bahasa. Ada pelbagai versi. Dalam bahasa Inggeris saja ada berapa jenis Bible. Masing-masing tak sama pula tu. Kalau kita baca Bible ni, ada isi tak sama dengan Bible. Kita baca Bible kedua, ada isi tak sama dengan Bible ketiga. Yang mana satu Bible kita pun tak tahu. Jadi dalam Islam pun kita dah ikut macam tu. Antaranya perlakuan orang-orang Syiah. Orang Syiah kata ayat Quran yang turun kepada Nabi Muhammad, bukan semua orang Syiah, sebahagian. Ayat Quran yang turun kepada Nabi Muhammad ni banyak. Yang ada sekarang kat kita ni baru 1/berapa je. Kita punya tu nipis. Sebenarnya ada banyak lagi. Para sahabat dah buang sebahagian. Dia tuduh macam tu. Jadi dia kata Quran yang sebenar adalah versi Syiah yang kami punya. Dia punya tebal Quran yang sebenar. Macam-macam dia masuk dalam tu. Macam-macam masuk dalam tu. Golongan anti hadis pun sama. Dia kaji Quran, dia kata ada ayat-ayat yang dalam Quran sekarang ni bukan firman Allah, tapi para sahabat tambah. Jadi mereka buang ayat tu. Kalau kita baca Quran, orang anti hadis ni ada ayat-ayat tertentu dia buang. Dia buang ayat-ayat tu. Jadi dah ada beberapa versi lah kitab suci Al-Quran ni. Kita mengikut langkah orang Yahudi. Terusnya kita banyak buang masa. Dia bincang perkara remeh-temeh. Sebab tu dikatakan kaum Yahudi ni terpecah kepada 70 lebih kumpulan. Kaum Nasrani pun terpecah kepada 70 lebih kumpulan. Umat Islam pun akan terpecah kepada 73 kumpulan. Semua bincang isu remeh-temeh sampai terpecah. Kita tengok agama Kristian datang 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi dalam 600 tahun tu, agama Kristian duk belajar kat situ je. Belajar kawasan tu je. Sedangkan bila Nabi Muhammad datang, agama Islam merebak dengan begitu cepat. Agama mana yang sampai dulu ke tanah Melayu, ke China, ke Indonesia, agama Islam sampai dulu. Sedangkan 600 tahun, agama Islam bagi peluang kepada agama Kristian untuk jalan dulu. Kamu jalan dulu 600 tahun, nanti aku kejar. Menang agama Islam ni, mengalahkan agama Kristian. Sebab apa mereka ni banyak berpecah belah, duk bincang perkara remeh-temeh. Duk berbalah lah. Berbalah selama 600 tahun rugi je. Terusnya, suka mencapai matlamat dengan cara membunuh. Orang Bani Israel dia percaya nak menang di dunia ni, cara utama dia membunuh. Mengorbankan jiwa orang. Itu cara cepat, cara berkesan. Sedangkan kalau mengikut agama Islam, dia cara dakwah. Sebab itu kita melihat Islam berkembang ke timur ni, ke China, ke Filipina, tanah Melayu, India, Indonesia semua, dia berkembang melalui jalan dakwah. Jalan perdagangan. Jarang-jarang berlaku dengan jalan peperangan. Kecuali pihak musuh. Dah desak kita baru kita berlawan. Tapi tengok pula cara orang Eropah menyebarkan agama Kristian. Dia dapat jalan ke timur ni, dia datang bawa kapal serang, bawa senjata, dia berlawan. India dia serang, dia sebar agama Kristian. Tanah Melayu, Melaka dia serang, sebar agama Kristian. Belanda pula pergi ke Indonesia, dia serang di sana, sebar agama Kristian. Jadi mereka percaya agama disebarkan melalui dengan cara kekerasan. Kebenaran mesti disebarkan dengan cara bunuh orang. Dan sekarang ni umat Islam ni sebahagian dah terpengaruh dengan ajaran ni. Itu kita tengok kumpulan-kumpulan militan tu. Dia nak tunjukkan Islam ni benar, dia nak balas kepada Amerika, nak balas kepada Yahudi, dia betul. Berapa tempat betul. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun mati tempat dia betul tu. Dia kata tak apa, itu pengorbanan. Yang penting dia nak rosakkan ekonomi Amerika ni. Di mana orang Amerika yang duduk, hotel tu dia nak bawa. Dia tak kira orang Islam ada di situ ke tak ada, tak kisah. Yang penting dia nak bunuh.
Jadi perasaan mengatakan agama dapat disebarkan melalui kekerasan sudah masuk ke dalam jiwa orang Islam. Bahkan dalam isu Palestin pun kadang-kadang timbul masalah juga. Bila mereka buat perhimpunan untuk cerita tentang Palestin, yang di-highlightkan di situ, yang ditimbulkan di situ ialah supaya kita ni lawan orang Yahudi. Kita sokong buat roket, sokong bunuh orang Yahudi, sokong seluruh dunia buat tentera lawan orang Yahudi. Dia highlight yang tu saja. Maksud dia nak kalahkan orang Yahudi ni mesti dengan cara bunuh orang. Sebenarnya yang tu salah satu cara je. Bahkan dalam hadis-hadis akhir zaman dia cerita ramai orang Yahudi dan orang Kristian akan masuk agama Islam. Maksud dia selain daripada berjuang dengan cara senjata ni, cara dakwah tu pun kena lebih utama lagi. Dan kalau ikut agama Islam, kita mengalahkan musuh dengan cara membawa dia masuk agama Islam adalah lebih utama daripada mengalahkan musuh dengan cara bunuh dia. Dua-dua pun perjuangan juga. Bunuh musuh pun perjuangan, kita tarik dia masuk Islam pun perjuangan. Antara dua tu, tarik dia masuk Islam lebih utama daripada bunuh. Tapi sekarang ni kita macam ada satu perasaan, kita nak lawan Amerika, nak lawan dengan Yahudi, nak lawan dengan Zionis, mesti dengan bunuh orang juga. Itu ada salah faham sikit lah. Sepatutnya dua-dua kena jalan. Kena seimbang.